Nasi lemak panas-panas sambal padu. Nak makan nasi lemak dari pagi sampai malam? Inilah dia nasi lemak Pak Kumis Kelana Jaya. Nasi lemak Pak Kumis ni ada banyak jenis lauk yang korang boleh pilih untuk makan dengan nasi lemak. Kedai dia pun luas dan selesa. Untuk makan-makan hari ni aku nak cuba nasi lemak 4 jenis lauk. Yang first kali nasi lemak ayam rendang. Ayam rendang yang dibagi dia pun bukan biasa-biasa. Portion dia besar. Rasa rendang ayam dia not bad. Memang cukup rasa. Makan dengan nasi lemak memang best. Next aku cuba nasi lemak udang petai. Aku suka rasa udang petai dia. Tapi kalau dia tukar dengan udang besar sikit and fresh lagi best. Next nasi lemak ayam berempah. Yang ni ngam teruk weh. Ayam dia panas-panas dia bagi. Crunchy pula tu. Juicy dekat dalam. Terasa rempah ratus dalam ayam tu. Sekali makan boleh buat bertambah-tambah. Yang mana suka makan sambal paru boleh cuba nasi lemak sambal paru. Sambal dia manis-manis pedas. Paru dia crunchy and tak liat. Tak lupa juga aku ada add on 2 sambal ni. Sambal sotong dan juga sambal kerang. Dua-dua ni sambal dia rasa sama je. Pedas-pedas manis. Cuma dia beza sotong dengan kerang lah. Ada banyak lagi side dish yang korang boleh cuba. So guys, jangan lupa singgah makan nasi lemak Pak Kumis Kelana Jaya.